Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang bersama saya, Kalisha Insyirah binti Muhammad Emirul, Buletin TVPSS Sembaka. TVPSS adalah satu projek khas inovasi Pusat Sumber Sekolah yang menyokong pembelajaran abad ke-21. Surat Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 17 Februari 2021 telah menggalakkan semua sekolah di seluruh Malaysia untuk mengaktifkan TVPSS. Sudah tentu, ia menjadi platform untuk mengetengahkan dan mewawarkan kemajuan murid melalui platform TVPSS Sembaka. Jom kita saksikan. I felt this way, One, action. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya, Erin Nubakis, wartawan TVPSS Sembaka. Kita sekarang sedang berada di tapak perhimpunan SMK Bandar Baru Batang Kali bagi Majlis Pelancaran Nilam dan TVPSS serta menggalakkan membaca bagi SMK Bandar Baru Batang Kali bagi tahun 2025. Program ini bertujuan untuk melestarikan budaya pembacaan yang berkualiti agar kemahiran mencari ilmu pengetahuan. Malah program ini juga mampu membentuk murid yang cerdik digital anak ini. Dan sekarang mari kita bersama-sama dengan wartawan Ain Husna untuk liputan seterusnya. Terima kasih, Eri. Untuk makluman semua, bagi program di sekolah akan temu juga sesi rakaman dan juga perekodan video akan dijalankan. Hasil daripada ini akan disiarkan secara rasmi melalui platform YouTube TVPSS Sembaka. Seterusnya, mari kita bersama dengan wartawan Khaira Kotrunada. Saya wartawan Khaira Kotrunada. TVPSS merupakan platform utama yang bakal menjadi platform utama yang menyediakan informasi serta menyampaikan laporan-laporan aktiviti sekolah sepanjang tahun. Kru TVPSS telah dipilih melalui sesi temu negara yang telah diadakan pada tahun lepas. Seramai 16 kru TVPSS telah dibentuk menjadi satu kumpulan yang bakal menerajui unit ini. Dengan berdirinya kami di hadapan anda sekarang ini, inilah kru TVPSS SMK Bandar Baru Batang Kali bagi tahun 2025.